bikes are completely uncovered. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi kita di Sepang International Circuit. Kali ini special sebab kami dapat pass untuk ke paddock box MotoGP, box Asia Talent Cup dengan starting grid Asia Talent Cup. Kontes ni dijalankan pada 13 September sampai 5 Oktober itu. Seminggu sebelum MotoGP ni kami dapat email yang kami 8 orang ni antara yang bersetuah. Dari main stand kita kena lalu kawang ni untuk ke bangunan paddock. Lepas security tadi kita akan nampak box Alpine belakang ni. Lepas tu HRC Honda Castrol nanti dengan Honda Repsol. Lepas tu Dorna pengelola MotoGP ni. Box pengelola ni selalunya duduk sebelah-sebelah macam SCR Honda ni dia akan duduk sebelah dengan Honda Racing Castrol tadi. Prima Premier Yamaha ni akan duduk sebelah Yamaha Monster. Yang ini pintu masuk utama ke paddock village ni. Ini Yamaha Monster, depan Yamaha box untuk Ducati. Ini di sini racing. Sebelah ada Ducati Lenovo. Lepas tu Team Rossi ni, KTM Red Bull. Lepas tu Aprilia. Motor tu praktis baru habis dah ni. Ada masuk pit. Sekarang 2 shuttle. Ni kita dalam perjalanan ke box Asia Talent Cup. Nak naik atas sebab jauh lah nak berjalan. Ni suit racing dengan boot untuk rider-rider Asia Talent Cup ni. Oi, dahsyat lah. Sekolah ada lawatan macam ni. Kita lo pizu lah juga. Praktis MotoGP dah start. Rezeki kami boleh tengok dekat lagi. Ni peminat kami daripada Kulim. Department, okay, and our work in this department is to promote the young talents from all over, okay. In this championship, what we do, Penerangan mengenai ADC daripada Rookie ADC. it's airbag system that it goes here inside, okay. So once the system detects a big movement, explodes. This protects, yeah, all the chest and back of the rider. Asia Talent Cup ni adalah platform untuk rider-rider yang tunjuk bakat dalam racing daripada usia 14 sampai 18 tahun. Daripada 6 track dekat Malaysia tadi, Thailand, Indonesia, Qatar dengan Jepun. Ayat Ogura dengan Hakim Jenny juga bekas juara Asia Talent Cup. 56, how many kilos? 60 kilos, okay? 60 kilos. It's nothing. It's like a Moto3, you know? We try to keep the bike like one line. Not
saya duduk itu. Dia duduk kat S tu. Ada slow dia. Abang dah mana? Ha. Oh, semua agak-agak ni. Saya seorang apa je. Kulim. Kulim? Ha. Bila ni? Keluar pergi subuh tadi. Fan batok sampai jam 9 pagi untuk dapatkan gelang di Christmas Spring belakang main grandstand. Oh, okay, even earlier, not bad. One more people who were here earlier than that, maybe 9 a.m. Wow. Kami tengah tunggu wakil dari Yamaha Pramac untuk masuk ke box MotoGP. Praktis MotoGP baru habis, jadi belakang ni agak sibuk dengan liputan media, rider, kru, berulang elit belakang ni, jalan pergi ke box lain, pergi autograf dan macam-macam lagi. First time MotoGP? No, first time. First time in the paddock. In the VIP. Okay. Yeah. Alright, so a few rules before we go inside. Right now the bikes are completely uncovered, so unfortunately we cannot see. Motor dalam ni masa ni dileraikan, semua dibuka, enjin, tank, cover, jadi kami tak boleh ambil gambar ataupun rekod barang video. Oliveira. Go lah tomorrow. Selesai untuk hari ini Jumaat. Lawatan ke box Asia terlengkap dengan box MotoGP. Hari Ahad kita akan masuk sekali lagi untuk ke grid, starting grid untuk Asia terlengkap pula. Jumpa lagi episod kedua. Assalamualaikum.